الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. Apabila bumi digenggarkan dengan genggaran yang sedang dahsyatnya, garang yang sedahsyat-dahsyatnya, serta bumi itu mengeluarkan segala, dan berkatalah manusia dengan perasaan gerun apa yang sudah terjadi pada hari itu. Bumi pun menceritakan bahawa Tuhanmu telah memerintahnya pada hari itu manusia akan keluar untuk diperlihatkan kepada mereka, maka sesiapa berbuat kebajikan seberat surat amalnya, dan sesiapa berbuat kejahatan seberat zarah, nescaya akan dilihatnya dalam surah بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Kerana kerana sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan sebegitu kepada pada hari itu manusia keluar daripada kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semasa padanya. Maka
Barang siapa Terus. Dia nak baca je macam tu saja. mengerjakan kebaikan seberat zarah, nescaya akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, nescaya akan melihat balasannya.